Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni 14 hari bulan 9 dia ada coating maintenance. Cherry ni buat coating pada tahun 2023. Ni dah hampir 2 tahun lebih 2 tahun lebih ke 3 tahun datang balik untuk coating maintenance. Owner jaga kereta. Okey, nak tengok hasil dia. Stand by. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Cherry Omoda dah siap preparation coating semua. So kita nak pasang coating protection maintenance. Okey, Cherry Omoda buat coating pada 30 Disember tahun 2023. So ni dah dekat 2 tahun. Nak tengok hasil dia, stay tune. Assalamualaikum.